Kalau beli rumah yang dah siap, subsale, boleh kata tak ada risiko. Tapi kalau beli rumah yang under construction, takut-takut terbengkalai ya. So kalau kita nak membeli hartanah kan, kita nak memancing ikan di 3 kolam. Kolam yang pertama, under construction daripada pemaju. Kolam kedua, subsale daripada orang yang dah pernah beli daripada pemaju. Okay. And yang ketiga ialah kolam lelong. So tiga-tiga kolam ni ada je peluang yang bagus, ada je perangkap dia. Dalam tiga-tiga kolam ni, kolam mana yang paling bahaya? Bagi Ahyat, under construction. Under construction ni paling bahaya. Kenapa? Rumah belum siap. Bila kita beli rumah daripada pemaju, sebenarnya kita beli janji. Dan bayangkan kalau janji itu tidak ditepati. Rumah tak siap tapi pembiayaan bank dah keluar untuk bagi kepada pemaju untuk disiapkan rumah. So, setakat stage mana yang dah siap tu, kita sebenarnya kena tanggung bayaran bulanan untuk pembiayaan setakat stage itu.